Oh, dia ada bagi dia punya sos dia. Macam ni rupa dia, gelas noodle dia. Kita nak rebus sekejap lagi. Ini bahan-bahan dia, kita bubur cendawan, bawang, lobak dengan capsicum. Air dia pun dah menggelegak, kita masukkan je semua. Lepas tu tunggu 8 minit. Sangat mudah ya nak buat japchae kat rumah. Beli je set ni, set japchae daripada Got Kimchi. Lepas tu sediakan bahan-bahan ni dan kita tuang. Satu set ni boleh makan untuk 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang. Okay, dah boleh kacau. Kita gaul je semua ni. Gaul semua bahan. Boleh letak daging, boleh letak ayam. Terpulang lah pada cita rasa masing-masing. Tahu tak japchae ni, kalau dekat Korea, ini dulu makanan diraja, makanan bangsawan. Baru boleh makan japchae. Sebab dia banyak bahan. Japchae ni rakyat marahin dulu tak boleh lah makan kat Korea. Ini memang golongan diraja saja, orang-orang istana. Bertuah kita kan. Rakyat marahin boleh makan japchae. Kita gaul sampai rata, sampai kita puas hati. Finally, japchae saya dah siap. Saya ada kimchi, lobak putih daripada Got Kimchi juga. Yang ini memang sedap. Saya ada sup rumpai laut myeokguk, makan dengan nasi Jepun. Kita letak dalam ni. Wah, cantiknya japchae dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Ada rasa smoky no flavor. Sedap kan? Rasa smoky tu daripada mana? Sedap lah. Bismillah. Sedap kan?